gatal-gatal. Lepas tu tumbuh menggelembung-gelembung dalam tu air. Ada yang ada air, ada yang nanah. Isteri kepada penyanyi Duan Olan iaitu Zarina memaklumkan suaminya ditahan di hospital akibat penyakit kulit. Cerita Zarina, Duan mula rasa gatal-gatal di badan sejak seminggu lalu. Masalah itu semakin meruncing sehingga membuatkan kulit suaminya itu luka teruk. Alamak, kenapa tu? Apa-apa pun, kita doakan semoga Abang Duan segera sembuh ya. Dia penyakit lain tak ada, macam stroke tu nampak stabil. Dia dah okey dah, stroke tu apa semua. Cuma sekarang tiba-tiba badan dia gatal-gatal. Lepas tu tumbuh menggelembung-gelembung dalam tu air. Ada yang ada air, ada yang nanah. Start bila Abang Duan keluar? Dia sebenarnya seminggu lepas. Akak dah bawa pergi hospital. Akak minta kat doktor ni, minta tolong masukkan dia ward. Sebab bila dia kat rumah pun, dia memang tak boleh tidur ni. Dia kejap masuk bilik sini, kejap masuk bilik sana. Dia tak tenang kan. Dia tak boleh tak boleh nak tidur. Sebab bila dia tak garu kan, gatal. Bila dia garu, benda tu pecah, dia sakit. Jadi semalam dia dah menyiapkan dah. Dia kata bila nak masuk ward ni, dia dah tak tahan. Jadi akak call hospital tanya. Doktor kata semalam petang bawa akak hantar. Lepas tu doktor pula, tadi akak tanya doktor dah tanya papa. Doktor kata doktor belum dapat detect lagi sakit dia tu apa. Tu petang ni, dia orang akan ambil sampel dia. Jadi mungkin dia lama lah dekat ward. Doktor kata akan resolve dulu benda ni baru dia boleh keluar. Kak, sebelum ni abang tak pernah ada? Tak pernah. Bila kak dia start naik macam seminggu, dah baru seminggu. So masa mula naik tu dia naik kat mana? Kat tangan ke ataupun kaki ke? Kat tangan dulu, dekat sini, dekat lengan dia dulu. Dia naik gelombong tu kat lengan. Akak dah bawa pergi klinik tak masa mula kena tu? Klinik tak ada, sebab akak tahu klinik memang tak ada solve ni. Klinik kalau dia solve pun injection. Dia kalau injection, nanti dia akan keluar ni, darah beku. Jadi akak tak berani. Sebab dia dah makan aspirin kan. Ubat cair darah dah makan. Jadi bila dia injection tu darah beku, risaulah. Sebab akak pun makan warfarin. Bila kita tahu kan, bila darah beku tu apa punca dia. Dan kita memang tak boleh nak biarlah bila darah beku. Jadi memang akak tak bawa lagi pergi injection lagi sebab dia banyak kali dia injection. Solve dia hospital dia lah. Akak minta tolong dia orang check jugalah kenapa dia jadi macam ni, kenapa kulit dia tu jadi teruk dik, mengelupas, bengkak. Semalam lagi muka dia bengkak, tangan bengkak, kaki bengkak. Tak tahu kenapa. Abang Duan malam macam mana, okey ke masa adakah dia tak merawang sakit ke apa semua? Dia bukan jenis macam tu, tapi akak tahu dia sakit. Tapi akak tahu dia menangis. Dia menangis dalam hati tu akak tahu. Suami kita kan, kita tahu dia menderita dia tanggung sendiri. Sebenarnya Abang Duan, yelah sebelum video Abang Duan sakit kan? Dah okey lah. Dah okey dah. Tapi sekarang ini pula. Yang lain tu dia dah okey, macam stroke dia apa semua dah stabil. Dah tak adalah macam dulu dia susah anak ni apa benda semua mengamuk apa, dah tak ada. Ini bukan jenis orang yang pengotor. Tengok rumah akak pun sentiasa kemas, sentiasa bersih rumah kan. Akak tak tahu dapat daripada mana benda-benda macam tu. Ramai panel doktor datang dekat katil dia, keliling check. Tapi dia orang pun tak dapat solution. Dia orang pun tak boleh, tak tahu apa. Dia orang kata tak apa. Petang ni dia orang akan bawa untuk ambil sampel dia punya kulit untuk nak check. Jadi itulah doktor kata itulah. Kita duduk minta doa lah. Semua kawan-kawan, peminat-peminat semua minta doakan untuk dia. Supaya dia sembuh cepat ya. Supaya dia dapat menjalani hidup seperti biasa. Kesian sama dia lah. Macam ni kan. Sebagai isteri memang sedih gila dia tengok dia macam tu. kat tangan, kaki habis seluruh badan. Kepala semua habis. Kepala dia habis dah. Bila shampoo kepala dia rasa lah gonjol-gonjol. Kepala dia habis ni. Apa yang dapat ku rasakan selain dari cintaku padamu. Bandar Tasik Selatan mencermin kenangan syadu berair air mata.